jawapannya, ya, boleh. HIV itu adalah sejenis virus. Virus boleh menyebabkan patient tu dapat demam, patient sakit badan, lengur-lengur, sakit kepala, batuk, sesama, muntah, cerit-berit, semua boleh. Tapi dia bukanlah satu simptom yang spesifik. Kita tak boleh nak tunggu kalau awak ada buat 2 minggu lepas awak dah demam ke apa ke, kita tak boleh nak based on that sebagai kita punya cara untuk mendiagnose anda ada HIV. Kebanyakannya tak ada simptom. Kemungkinan ada 2-3 orang yang akan dapat simptom macam tu, tapi kita pun tak boleh nak confirmkan itu adalah HIV. Jadi cara yang terbaik ni adalah kalau anda ada risiko, datang ke klinik, kita buat ujian HIV berdasarkan jangka masa anda daripada ada risiko dan cara anda datang untuk dapatkan ujian. Kita kena tengok window period tu. Jadi doktor akan advise apa test yang sesuai untuk anda buat.